Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni kita nak pergi ke The Cabin Jeram. Dekat Jeram tu dia dekat dengan area Pantai Remis lah. Dia tujuan utama dia sebab Raisya ni dia nak mandi pantai, dia nak main pasir pantai. Jadi Amin survey-survey hotel-hotel yang dekat Pantai Remis tu. So jumpa The Cabin ni. Jom kita pergi ke The Cabin Jeram. Let's go. Kalau tengok pada review The Cabin tu, memang seronok lah dia punya tempat tu. Dia macam kontena, lepas tu dia buat jadi macam hotel macam tu lah. So nanti Amin akan review, Amin akan tunjuk lah dia punya bilik dekat situ. Lepas tu ada kolam renang apa semua, ada mainan. So nanti Amin sampai sana, Amin tunjuk. Alright, stay tune. The Cabin yang aku nak pergi ni terletak di Jalan Haji Zainal Jeram. Dia punya lokasi dekat dengan Pantai Remis. Nak mudah, korang waste je, mesti jumpa The Cabin. Sebenarnya planning untuk stay dekat The Cabin ni last minute punya plan. Sebab ujung minggu ni tak tahu nak pergi mana. Dan Raisya pula asyik sebut je nak main pasir pantai. Dalam kepala aku ni terfikir beberapa pantai yang ada dekat area Selangor ni. Antara yang aku plan nak pergi, Pantai Bagalalang dan Pantai Morit. Mula-mula survey macam nak menginap dekat Gold Coast Morit. Tapi bila tengok review, ramai kata seram, aku tukar plan. Korang yang ada pengalaman pergi Gold Coast Morit boleh share tak dekat komen? Mana tahu next time boleh pergi sana. Disebabkan nak pergi The Cabin ni last minute punya plan dan last minute punya booking, aku terpaksa ambil bilik yang ada 4 katil. Itu je yang available. Tak apalah, nak tunggu next punya cuti lambat pula, ambil je lah. Nak pergi The Cabin ni aku memang tak bawa bekalan, kena cari dalam perjalanan nanti. Kita singgah DIY kejap sebab nak mencari ni Ica punya apa ni? Menyodok tangan. Kaki. Beli Ica punya ni kejap. Lepas tu kita boleh pergi ke Pantai Remis. Jom Ica, kita mandi pantai, kita main pasir pantai. Let's go. Okay guys, kita dah sampai dekat Pantai Remis. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Pantai Remis. So nak check in dekat dekat The Cabin tu pukul 3 petang baru boleh check in. Jadi sekarang baru pukul 12.30 lah, 12.30 tengah hari. So Amin ingat nak pergi cari makanan dulu dekat Pantai Remis ni. Lepas tu nak bawa Raisya ni main pasir dulu lah. Nanti dah pukul 3 baru kita pergi dekat The Cabin. Okay, jom kita pergi cari tempat makan dulu. Let's go. Dekat Pantai Remis ni ada medan selera lah. Ya, layang-layang pun ada. So mungkin kita cari makanan dekat sini ke, ataupun nak kat mana? Kita nak layang-layang ni. Nak cari nasi lah. Sebab kalau kat sana yang kemah-kemah ni dia jual makanan-makanan ringan, kopok-kopok apa semua kan. So mungkin kita akan cari makanan dekat medan selera Pantai Remis ni lah. Kita nak main layang-layang. Ya, sekejap lagi kita main layang-layang. So kita makan dulu, makan tengah hari. Let's go. Makan dulu. Dah tak sabar nak main pasir. Belum apa-apa dah keluarkan dia punya penyodok ni. Nak main pasir. Sabarlah, makan dulu. Tunggu kita makan dulu. Okay? Lepas makan. Dek. Yelah, Daddy dengan Ibu makan. Ica makan sekali. Okay? Sekejap lagi lah main pasir pantai. Ya, boleh main pasir sekejap lagi. Itu apa dia?
Adik beli apa? Adik beli apa? Tangan. Ada apa tu? Kaki dengan tangan. Lepas tu ada penyodok. Makan dulu, okey? Makan nasi. Dekat sini ada banyak kedai-kedai makan lah. Dekat Medan Selera, Pantai Remis ni. So kita bungkus dulu makanan, makan tepi pantai. Sebab Raisya dah tak sabar nak main pasir. Kita bungkus dulu makanan. Ya, layang-layang tersangkut dekat atas pokok. Sabarlah nak main pasir sekejap lagi. Sini pasir kasar lah, kita pergi dekat ujung sana. Okay, tunggu kejap. Wah, tu bird. Dekat sini boleh nampaklah kapal-kapal sedang berlabuh. Kapal. Ya, di sana ada kapal yang akan berlabuh. Okey, makanan pun dah siap bungkus. Jom kita cari pot untuk kita berkelah. Lepas tu Raisya nak main pasir, nak main layang-layang. Kita pergi try tengok dekat ujung sana lah. Dekat ujung sana dia ada pasir-pasir halus sikit. Yang tu boleh lah Raisya nak main pasir dekat sana. Kalau nak cari pot yang best untuk berkelah bentang tika dekat ujung sikit lah. Kalau sampai Pantai Remis ni kena masuk dalam lagi. Dekat belah kanan ni dia ada jual makanan lah. Makanan, baju, ikan, udang, kerang. Kita tengok dekat ujung ni. Kalau bawah pokok ni ada kosong, kita ambil pot tu lah. Wah, air pasang lah. Air tinggi lah. Wow. Adik dah tangga. Adik dah langgar lubang. Ini tangga. Oh, tangga. Ini ada dua je pokok. Tangga ada lagi. Takut layang-layang ada lagi. Ya, okey. Bawah pokok tu macam ada sikit spot kosong. Kita boleh pergi dekat situ lah. Okey, nasi pun dah siap bungkus. Nasi goreng seafood dengan nasi goreng cili api. Lepas tu sotong celat tepung di tepi Pantai Remis. Raisya, main apa tu? Tak sabar-sabar nak main pasir. Uish, memang kuat angin dekat sini. Santai-santai bawah pokok. Let's eat guys. Jom makan. Ini budak mau makan. Aduh. Bismillah. Wah, banyaknya nasi dia. Oh, besar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cah, jom makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tak nak makan, nak makan pasir je. Kita nak makan pasir je ke? Mai besar. Raisya. Oh, Raisya. Tengok sini. Tak nak keleng ke? Banyak lah nasi dia.
Tambun nasi. Makan sikit. Sambil makan sangat. Ayam nak? Ayam. Tak udang. Chicken. Sini. Tak suka. Enggak. Enggak. Ada dengan harga ni RM2 banyak. Tadi waktu singgah dekat DIY, aku beli ni tali tangsi ni. Bukan tali tangsi, tali nylon. Tali nylon ni untuk main layang-layang. Sebab hari tu layang-layang punya tali dia tersangkut dekat tiang api. Lepas tu aku potong, bagi layang-layang tu turun. Dah turun, aku tukarkan tali ni. Lepas tu tadi sampai dekat Pekan Kapar Klang, aku singgah kedai ikan, cari benda lah ni. Ni dipanggil apa fishing spool lah. Ni sepatutnya letak tali mancing kan. Tapi kita letak tali layang, senang sikit. So kalau bagi Raisya main pun tak adalah layang tu terbang kan. Jom nak masukkan benda lah ni. Ni panjang berapa meter tali ni? 100 meter. Tinggi kalau 100 meter. Kita sambung dulu, pasang tali layang. Lepas tu boleh main layang. Angin tengah kuat tepi pantai, memang sedap main layang. Layang kuromi. Kita ikat je lah dekat spool ni, macam-macam mana pun. Janji diikat kan. Tali nylon ni sebenarnya berat sikit. Tapi kalau angin kuat, okey lah nak pakai kan. So kita ikat dekat sini. Ada lubang ni. Lepas tu kita lilit je. Settle dah gulung. So kita sambung dekat layang kuromi. Yang ni Raisya punya, itu beli RM10. Senang pakai yang ni je. Raisya lah ni sibuk nak main layang. Tapi bukan dia yang pegang tali je. Sibuk suruh daddy yang pegang. So kita ikat dulu. Ikat dekat layang ni. Ikat 2-3 kali lah bagi dia tak terlepas lah. Settle. Oh, buat angin ni sedap ni nak main. Masukkan dia punya tulang tengah. Alright, settle. Jom, try. Terbangkan. Sambil duduk. Try depan sikit. Ya, sabar. Terbang. Depan sikit. Sabar. Pokok ah. Jadi ya, kawasannya.
Angin ke arah pokok lah. Sekejap lagi cari pot yang best sikit. Okay, so kita nak pergi check in dekat di cabin. Daripada Pantai Remis ni lebih kurang 10 minit lah macam tu. 5 minit ke 10 minit lah. So kita keluar dulu daripada kawasan ni. Tadi dah main pasir dekat tepi Pantai Remis ni. So kita nak check in dekat The Cabin. Hari Sabtu biasa ramai orang lah kalau petang-petang dekat sini. Layang-layang ada lagi. Ya, layang-layang pun ada. Ada bisa pun ada. Layang-layang ada lagi. Layang-layang ada lagi. Mati kucing, makan tahu. Sangat Kita keluar dulu daripada Pantai Remis ni. Ni jalan Pantai Remis ni lah. Kita kena keluar dulu. Ya, ada train. Motor train. Motor train. Kita ambil ke kiri. Ni dekat Jalan Jati. Mana? Cendol pulut durian ni? Nantilah boleh try cendol pulut durian. Kanan dekat Jalan Jati. Time ni sebenarnya Raisya dia memang dah penat lah waktu on the way nak pergi check in ni. Sebab dia dah main pasir tadi. Dalam ni itu dia The Cabin. Oh, dia punya parking kat belakang ni ke? So belakang nampak macam ada kereta-kereta parking. Boleh masuk tak? So kita parking kat luar ni dah. Cabin. Okay, alhamdulillah dah sampai. So jom check in dulu, ambil kunci apa semua, lepas tu baru kita jalan-jalan dalam ni. Let's go. Alright, kita dah ambil kunci, dah bayar deposit RM50. So jom check in The Cabin. Bilik atas warna hijau. Ini lah. Ya, itu dia 4 katil.
So kunci ada dekat dalam bilik. Ni dia punya bilik eh. Ada 4 katil. Dia ada bagi air, aircon, TV. Lepas tu ini bilik air dia. Ada water heater apa semua. 4 katil. Raisya sudah kepenatan main pasir. Sampai bilik terus tidur. Kat sini dia bagi towel, sejadah pun ada. Sejadah. Lepas tu ada peti sejuk. Peti sejuk dengan heater. Peti sejuk kecil. Bolehlah letak air ke apa-apa. Kalau 4 orang boleh ambil bilik ni. Dia punya package harga nanti saya share. Alright. So ada TV, boleh tengok TV. Luar ni pun dia ada tempat duduk-duduk lah, lepak-lepak. Santai-santai. Tu lain kot. Dia punya kolam belakang ni. Ya, dari sini boleh nampak kolam dah. Nanti petang nanti kita boleh mandi kolam. Okay, dah settle mandi. So, Ami bawa pusing-pusing pergi the cabin ni. Tengok apa yang ada. Jom, let's go. Ni pemandangan belakang dia lah. Belakang ni ada resort lain ni. So, dekat bawah ni ada apa ni? Trampolin. Trampolin untuk budak-budak main lah. Jom. Dekat bawah ni dia ada kafe ni. Ini ada kafe. Kalau nak beli kopi ke apa-apa, ada je kot. Sini dia punya reception depan ni. So nak check in apa semua kat situ lah. Ya, ini dia punya kolam. Sekejap lagi kita mandi kolam. Sekarang panas lagi, pukul 3 baru. So nak pergi ambil barang dulu kat kereta. Let's go. Okay, kita pergi main lecuk ulala. Main buayan. So dekat sini ada orang main trampolin. Let's go. Elok. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dekat sini ada buayan. Tuh dekat sana. Let's go. Sini ada basikal kalau nak sewa. Ini ada playground. Boleh main buayan. Okay. Nah, main. Lecek ulala. Nak main gelongso? Gelongso? Mainlah. Gelongso ada. Naik. Naiklah gelongso.
Elok. Urat tinggi. Tinggi. Cepatlah naik. Ya. Nak main ni. Ada nak main ni. Nak main jongkan-jongkit. Duduk betul. Main jongkan-jongkit. Nak main lecu lala. Okey, jom main lecu lala. Naik. Boleh, naik. Pegang tu. Lantai tu. Okey, duduk. Tak boleh naik lagi. Tak boleh naik. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh tak. Tak boleh dah. Mantap. Nak main gelosor. Okey. Elok. Ya. Okey, naik. Okey, Daddy tunggu kat depan jap. Tunggu. Daddy tunggu kat depan. Okey, cepat. Mana pink? 1, 2. Warna pink. 1, 2, 3. Lajunya. Ini panas. Panasnya ujung tu. Naik lagi. Go. Ini. Naik lagi. Naik elok. Kat sini. Ya, Oh, wow. Tinggi you. tingginya. Okey. 1. Oh, panasnya. 1, 2. Cepat turun. Mana ada fire truck? Oh, ada terbakar dekat sana. 1, 2, cepat. 1, 2, turun. Cepatlah. 1, 2, 3. Lajunya. Nak jalan pergi belakang? Jom. Jom tengok dekat belakang apa ada. Kat ibu. Ya. Tengok pantai dekat belakang ada pantai. Kita pergi jalan dekat belakang. Elok. So jalan ke belakang ni. Ya, jap lagi. Cepatlah, Daddy Kong. Sini. Tu main pasir pantai. Dekat belakang ni jalan pergi pantai. Jom kita tengok. Dog. Ya, ada dog. So ni dia punya parking lah. Ni dalam ni ada parking. Kalau masuk ke sana, boleh parking kat sini. Lagi kita alihlah kereta. Tak dekat tempat parking ni. Okey. Dekat sana lah. Ya, dekat sana. Kita tengok pantai apa ada. Oh, banyaknya dog. Ada lagi. Naik datang. Ada dog lagi lah. Naik datang lah. Oh, sana ada pantai. Tapi sini macam banyak anjing lah. Mak anjing. Banyak anjing. Anjing dog. Anjing dog. Anjing dog orange. Anjing dog banyak. Tak yalah.
Takutlah ada anjing ah. Titi takut anjing. Kita ikut jalan lain. Kita cari jalan lain. Kat sini. Kat sana. Kat mana? Ya. Tapi tak nak main tanda lagi? Saya nak main gelongsor lagi? Haa. Boleh, kita main gelongsor lagi. Buat tidak tu. Ada yang nak main lompat-lompat? Jom, main lompat-lompat. Kakak dah main lompat-lompat. Ya, kakak dah main lompat-lompat tadi kat sini. Ni, ada naik. Jatuh. Tak. Ni, Jangan. dekat sini ada tempat duduk-duduk lepak-lepak. Ada apa hammock. Jom kita lepak dalam hammock. Ya. Sini, duduk dalam hammock. Nak. Macam mana? Oh, ni dah patah lah, Dek. Jap, ini dah patah. Ini. Yang tu dah patah. Ni. Sini. Sinilah. Yang mau gigit. Taklah. Sini duduk atas. Gigit lagi. Yang mau gigit. Oh lah. Wih, ada banyak semut. Jom. Jom. Oh, ada banyak semut. Kita kena lari. Kolam dekat sini memang best. Dia punya kolam untuk dewasa ni luas jugalah. So puas lah kalau kau nak berenang dari sana ke sini kan. Ya, layang. Wah, suasana pukul 5:30 petang dekat Pantai Remes. Kita keluar kejap, jalan dekat Pantai Remes. Banyak orang jual-jual lah dekat sini. Macam-macam ada tongmo bakar, apam balik, air, spring roll. Nyam. Naik keling ke? Dia cari kat sini keling dia. Sana aiskrim. Macam-macam ada. Air mojito. Mantul ikan bakar ni buka ke? Buka. Oh, ada katak lah. Katak goreng. Ada katak. Tu katak. Kalau mak angin dah tak kuat, macam mana nak main layang ni, Cah? Air dah turun. Kita makan lagi. Ada mantul ikan bakar. Ada lagi ikan bakar dia. Petang ni. Buka tu dah bahan. So kita parking dulu. Lepas tu kita pergi cari makanan. Ya. So dia buka dah. Mana nak dia buka? Ya. Dah angin tak ada. Dia macam layang malu nak terbang. Dah katak. Ya. Dah kotor pipi bak. Dah kotor ni. Dah kotor. Lepas try main layang-layang dia tak nak terbang. So aku decide untuk beli aiskrim untuk Raisya dan juga beli rojak buah. Makan dekat tepi jalan ni je. Memang sempoi. Banyak jenis makanan yang ada dekat sini. Banyak pilihan. Kena rojak buah dulu. Sambil menikmati sunset. Oh, cantik lah view. Aisyah angkat apa? Aiskrim? Aiskrim pink. Aiskrim pink. Sedap?
Sedap. Makan coklat. Ibu makan coklat. Let's eat. Rojak. Ni Nak, macam nak rojak buah. Untuk makan malam hari ni kita akan makan dekat Mantul Ikan Bakar. Yang ni dekat Pantai Remes lah. So dekat je dengan The Cabin tu. Lebih kurang 5 minit lah. Kita cari ikan bakar. Let's go. Banyak juga pilihan ikan, udang, ketam, sotong dekat sini. Korang boleh pilih je nak yang mana. Semua fresh-fresh. Lepas dah pilih tu, dia akan timbang. Lepas tu boleh bagi tahu nak masak lauk apa. Dia punya harga tu memang dah termasuk sekali dengan masak lah. So pilih je yang mana berkenan. Ikan apa? Ah, Aku malam ni sebab makan berdua, tak nak lah ambil ikan besar sangat. So ambil ikan pari je untuk makan malam dengan kerang. Okay, lauk makan malam kita dah sampai. So ada kerang rebus. Yang ni tadi ambil ikan pari. Ikan pari masak asam pedas. Lepas tu telur dadah dengan kailan ikan masin. Selamat menjamu selera. Mantul Ikan Bakar, Pantai Remes. Makan malam sambil dihiasi sunset. Oh, betul-betul depan mata. Wah, depan mata sunset. Alhamdulillah dah settle makan malam dekat Mantul Ikan Bakar dan makanan laut. Dekat Pantai Remis ni malam pun hidup Boleh tengok ni, gerai-gerai banyak lagi buka. Dekat sini daripada petang dia buka ni. So sampai malam. Lepas ni kita balik ke The Cabin tu. Kita mandi-mandi apa semua, solat maghrib. Lepas tu siap-siap untuk mandi kolam. Okay, dekat situ dia boleh mandi kolam sampai pukul 10 malam. So kita balik, solat apa semua, makan pun dah settle. Lepas tu kita boleh mandi sampai pukul 10 malam. Lepas dah mandi apa semua, confirm lapar balik. Jangan risau. Kita dah prepare dah Maggi Cup. Maggi Cup. Lepas settle mandi boleh makan Maggi. Jom kita tengok macam mana keadaan malam dekat The Cabin. Okay, kalau dekat dengan area The Cabin ni ada juga kedai makan ni sebelah kanan ni. Kalau nak makan kat situ pun boleh. Tapi yang Mantul Ikan Bakar tu dia 5 minit lah, 5 minit daripada sini. Okay, so ni keadaan waktu malam. Nak masuk ke dalam The Cabin ni. Dekat sini dia punya jalan masuk ni tak berapa nak elok lah. Dia mungkin tar yang dah lama kot. Tapi berlubang-lubang sikit lah. So maafkan saya untuk video yang sedikit bergegar ni. So dekat depan pintu masuk ni boleh tahan terang lah. Kita parking kat dalam. Boleh parking ke dalam? Boleh lah kot kita menyewa kat sini. Takkan tak boleh parking. So kita parking dekat belah dalam. Ni keadaan malam lah. Boleh tahan lah, cerah jugalah.
Malam-malam dekat sini cerah. So nak main tanpa permainan pun boleh. Nak main jongkit-jongkit pun boleh. So ni suasana waktu malam lah. Ada lampu-lampu. So kalau nak ambil air dekat sini ada free flow. Boleh ambil dekat reception. Okey, kita nak pergi mandi kolam. Dah siap pakai pelampung. So kita nak pergi mandi kolam. Let's go. Mandi kolam. Dekat sini kena pakai baju renang lah, ataupun apa ni, baju jersey. Tak boleh pakai t-shirt biasa. So jom kita mandi kolam. Ya, ini dia kolam dia. Tak ada orang malam ni. Mungkin orang pergi makan lagi kot. So kita dah settle makan apa semua. Boleh mandi. Nak masuk dalam? Masuklah. Buka kasut, buka kasut. Ya, boleh. Ya. Buka kasut. Kat sana sikit. Dalam. Jadi pegang. Tinggal cepat. Jadi pegang. Cepat dia pegang. Taklah. Tu. Boleh. Jadi tunggu kat bawah. Cepat. Jadi tunggu kat bawah. Cepat. Jadi tunggu kat sini. Okay, cepat. Jadi tunggu kat sini. Elok. Boleh, cepat. Nah, pegang tangan ibu. 9, 7, 8, 9. Okey. Dalam bos. Dalam bos. Duduk. Tadi duduk tak? Tadi nenang-nenang. Tadi nenang-nenang lah. Ini tadi balik nak. Ini balik. Kita nak kat sini. Daddy. Panggil daddy. Pergilah, nak pergi ke? Kat situ tak dalam. Jom kita turun. Oh, Ica nak dekat situ. Ya. Ica berenang-renang. Sini. Tadi takut nak masuk air. Ni dah seronok. Pergi berenang kat sana. Tadi. Ya. Buat apa? Ha? Go, berenang-renang. Ica berenang ke tu? Ya bang.
Oh. Air kena muka. Sini. Tangkap ibu, tangkap ibu. Tangkap ibu. Lah, senang lah tu. Macam mana ibu? Meriah, meriah. Malam ni meriah. Full house, full house. Tengok ibu macam mana ni, kaki ibu. Ada gelongso. Untuk kolam budak-budak ni, dia tak dalam sangat lah. Para lutut. Lebih kurang 2 kaki lah. Berenang. Ni dah seronok mandi ni, tak nak keluar je lagi. Hello, good morning. So baru settle solat subuh. Okay, sekejap lagi nak breakfast dulu. Dekat sini untuk breakfast dia include sekali. Okay, dia include sekali, so kita boleh pilih lah sama ada nak dine in dekat sana, nak pick up, ataupun nak dia hantar ke bilik lah. So dia punya menu nasi lemak, lepas tu boleh pilih air teh O ataupun kopi O. Okay, dekat sini waktu malam dia satu je lah masalah dia, nyamuk banyak. Kalau melepak dekat luar kan, kita tak tutup pintu bilik ke, nyamuk memang banyak. Tapi so far overall okey lah. So lepas breakfast kita nak sambung mandi kolam balik. Okay, nanti Amin bawa mandi kolam. Lepas tu kita tengok lah dia punya breakfast sekejap lagi. Okay, sementara nak tunggu breakfast sampai, so kita buat kopi dulu. Semalam dekat DIY aku beli kopi ni lah, Old Town White Coffee, hazelnut flavour. Yang ni sebelum ni aku memang pernah minum. Memang sedap lah dia punya rasa kopi. So sementara tunggu nasi lemak dengan kopi O daripada The Cabin ni, kalau sampai nanti baru makan nasi lemak. So panaskan badan dulu, minum kopi. Lepas breakfast boleh mandi kolam. Ni pun Raisya tak bangun lagi ni. Dekat sini dia bagi heater lah satu, heater dengan cawan. So jom kita minum kopi dulu. Dekat depan bilik ni dia ada bagi kursi. Lepas tu ada meja, boleh santai-santai. View dekat sini tenang lah. Dekat sini ada satu resort juga ni, General Lodge. So dia punya kolam yang kita mandi semalam dekat belakang ni. Sekejap lagi kita nak mandi kolam. Cantik juga rupanya dia punya mural. Ada gambar orang tengah memerhati. Jom minum kopi dulu. Memang padu hazelnut ni. Hazelnut flavour Old Town White Coffee. Pagi-pagi layan hazelnut coffee ni memang padu. Nasi lemak pukul 8.30 baru sampai. Aku pilih untuk room service lah, dia hantar dekat bilik. Tak payah nak turun dekat bawah.
Pagi-pagi nak turun kat bawah macam malas pula. Good morning. Good morning. Allah. Penat mandi kolam. Nak sambung mandi kolam tak pagi ni? Allah. Tunggu nasi lemak, okey? Sekejap lagi sampai. Oh, muncung. Allah. Jadi kita mandi kolam. Tahu? Adik. Jom breakfast dulu. Nak air kopi? Nak air kopi tak? Jadi nak mandi kolam? Oh, lari dah. Ya, kita punya breakfast dah sampai. Dia hantar dekat bilik. So dapat 4 nasi lah. 4 nasi dengan 4 air. Sebab kita punya bilik 4 katil. Nasi dia nasi lemak. Nasi lemak. Bau sedap kan. Ya, bau sedap. Nasi lemak. Ica punya satu. So kita makan dulu. Dia bagi air oren sangkuit 1 botol. Lepas tu air ni kita pilih kopi O panas 2, kopi O ais 2. Let's eat. Bismillah. Ni dia punya nasi lemak. Telur. Ada ikan bilis. Bawah ni kot. Ikan bilis. Let's eat. Kita try jalan pergi cari pantai. Kalau jalan kaki pergi belakang the cabin tu boleh sampai tepi pantai ni lah. Tapi macam tak boleh pergi ke sana. Berlumpur. Dia macam kawasan berlumpur lah. Tapi kalau nak relax, healing boleh lah. View macam ni. Macam tak ada orang je kat sini. Ya. Dekat belah sana boleh nampak kapal. Ini banyak batu besar-besar. Raisya okey? Raisya dah pakai baju mandi. Nak mandi kolam. Kita tengok view pantai dulu sebelum mandi kolam. Kita berjalan dekat belakang the cabin. Dekat sini ada pantai tapi berlumpur lah. Kalau pijak memang hilang kaki. So kita nak patah balik. Oh, tadi kita ikut jalan ni ke? Oh, kita ikut jalan sini ada dog. Kena halau dog dulu. Dog tunggu. Nak bagi saya kat dog. Nak dah makan dog. Panggil. Okey je, dia rindu. Ia lagi lah. Nak kasar. Kita patah balik ke the cabin. Dekat belakang ni ada jalan. villa macam-macam lah. Ni ada kolam. Tengok tu. Lagi naik kolam, lagi mandi kolam dah. Nak ada kolam, jom. Nak banding dengan apa ni, Soy? Nak mandi dengan abang. Dekat sini kebanyakan villa dia ada kolam lah. Mungkin next time kita boleh try yang lain. Pakai perampung. Okey, ibu nak ambil perampung. Ibu lupa dah tadi. Kita nak pakai tampang. Okey. Kita patah balik ke the cabin. Kita mandi kolam dulu lah pagi ni. Lepas tu baru kita pergi ke Pantai Remis. Main pasir. Inilah jalan dia. Oh. Semalam kita ikut jalan yang sebelah sana. Banyak anjing. Banyak anjing dan juga banyak sampah. Oh, dekat sini ada Villa Imara.
homestay. Untuk family kot. Ni jalan belakang the cabin. So kita patah balik. Kita nak mandi kolam. Kenapa, Bek? Yang sebelah sini General Lodge. Sebelah kanan. Tadi pun dah ramai orang mandi kolam. Kita mandi kolam sejam. Lepas tu pergi main ball. Main memanah. Sebab dekat the cabin ni ada macam-macam aktiviti lah boleh buat. Masuk balik ikut pintu sini. Ya, kita masuk balik. Ya. Adik tunggu sini. Dia ambil pelampung. Jom. Kunci ada dekat dalam beg. Let's go. Kita mandi kolam. Mandi kolam. Oh, pagi ni tak ramai orang lagi. Nak pakai tampang. Boleh. Ibu pergi ambil pelampung. So dekat sini kena pakai swimming suit. Tak boleh pakai baju cotton biasa. Ya, dah sampai. Ica nak main gelongso ke? Kena ambil pelampung. Tunggu ibu ambil pelampung dekat bilik. Morning view. The cabin. Sejuk ni pagi-pagi mandi kolam ni, Cah. Tak sejuk. Nak main gelongso? Ica nak main gelongso? Panas lah. Ica main gelongso lah sekejap lagi. Ica main yang kolam ni. Kolam ni 2 kaki je untuk budak-budak. Hey. Okay. Settle mandi kolam, kita main basketball pula. Ica main apa? Ica main apa? Jom. Main basketball. Main apa tu?
Cepat. Laju lagi. Cepat. Macam nak car. Dish. Panas. Panas pagi. Ada vitamin C. Okay. Naik car pun pakai pelampung. Ni mana blue car? Blue color dengan pink color. Blue car. Pink color mana? Okay. Mana pink color Dekat sini pun ada archery So kena ambil dekat reception. Kena tulis nama. Boleh main archery. Jom try archery memanah. First trial kita tengok. Betul tak ni? Kan ni. Okey. Tersasar juga. Kita tengok. Boleh lah. Boleh lah. Daripada tadi. Bapa ada. Mana mengapi? Mengambil dah hilang lah. Okey. Percubaan yang baik. Jadi, dia buat lagi tak? Semakin Pandai baik. lagi. Nampaknya ada peningkatan. 5, 4. Betul jadi. Okey, alhamdulillah selesai check out. Check out dekat the cabin ni sebelum pukul 12 PM lah. Jadi lepas ni Amin nak pergi ke Pantai Remis sekejap, cari kerepek. Lepas tu Raisya nak main pasir sekejap. Lepas tu main layang-layang, boleh balik nanti lepas ni Amin sharekan berapa rate harga untuk bilik-bilik dekat the cabin ni lah. Alright. Okay, Amin share harga untuk bilik dekat the cabin ni lah. Kalau nak booking, boleh booking dekat Agoda ataupun booking.com. Jadi harga-harga untuk weekday dengan weekend ni berbeza lah. Boleh pilih bilik mana yang korang nak. So boleh booking dekat booking.com ataupun direct terus WhatsApp the cabin ni. Untuk hari Sabtu public holiday dengan school holiday, dia ada surcharge lah RM30. Nanti waktu nak check in kena deposit RM50. Lepas tu breakfast memang include untuk setiap package. Berbaloi lah, worth it untuk nak short vacay berdekatan dengan area KL, Selangor, memang worth it. Okay, tu saja. Bye bye. Assalamualaikum.